Pak, Assalamualaikum. Hari ni Mak Tok nak masak minang ayam cili api. Jom ikut Mak Tok masak. Tengok Mak Tok. Okey. Ini bahan-bahan untuk masak ayam minang masak lemak cili api. Ini ayam seekor ayam, kentang 2 biji. Ini untuk nak blend. 1 biji bawang, 3 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, 10 biji cili api, 3 biji cili kering. Kalau nak pakai cili besar pun boleh. Lengkuas, 2 batang serai, kunyit, halia. Ni untuk bahan-bahan untuk di blend. Garam, sebut perasa, dan gula. Dan sebiji santan kelapa, diperah ambil santannya 1 biji. Minyak untuk menggoreng ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nak mula memasak. Nak panaskan minyak dulu untuk nak goreng ayam. Ayam ni Mak Tok goreng juicy-juicy je. Sebab nanti nak masak lagi dengan kuah. Kita tak perlu nak goreng garing-garing. Saya tunggu dulu sampai ayam masak. Sementara nak tunggu ayam masak, Mak Tok nak pergi blend bahan-bahan untuk nak buat kuahnya. Alhamdulillah, ayamnya dah masak ni, juicy-juicy je. Nak angkat dah ni. Dah boleh angkat dah. Nanti nak masak lagi sekali. Macam ni kan senang. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni minyak yang lebih goreng ayam tadi kita pakai je minyak ni. Ni bahan-bahan yang Mak Tok blend tadi. Cili api, cili kering, bawang putih, bawang merah tadi kan, bawang putih, serai, lengkuas, halia. Ni bahan-bahan yang di blend tadi. Alhamdulillah. Dah Mak Tok meletup dah. Mak Tok nak masukkan ayam dia. Masukkan ayam dulu. Masukkan bahan-bahan dalam ni. Okey, lepas tu masukkan kentang siap-siap lah. Sebab ayam ni dah masak. Dia tak lama dah ayam ni. Masukkan kentang. Dia tak masuk sudu dia. Masukkan santan. Seterusnya. Masukkan santan. Alhamdulillah, dah masak. Gulai Mak Tok. Mak Tok nak bubuh isi. Isi lah pula dah. Dah pun garam. Perasa. Garam kita tak boleh bubuh banyak sangat dah. Sebab tadi masa goreng ayam tadi dah letak garam dah kat ayam. Gula. Dah. Tunggu sekarang Mak Tok nak masukkan pati santan yang last ni lah. Pati santan. Sebab tadi masuk santan cair je. Yang last ni kita letak pati santan. Kita kacau sekejap. Lepas tu nak masukkan daun kunyit terus. Daun kunyit yang dipotong tadi. Dimayang-mayang tu. Dah. Okey. Sekarang dah siap. Alhamdulillah. Dah siap dah masak. Nak angkat. Untuk dihidang. Alhamdulillah. Dah siap dah. Mak Toknya masak. Mak Tok nak makan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Dah masak Minang ni. Ayam digoreng dulu, masak. Dia jadi keras lah sikit. Okey lah macam ni. Dia panas pula dah. Dulu Mak Tok masak, Mak Tok muda-muda dululah. Mak Tok belajar masak Minang ni daripada kakak ipar Mak Tok. Dia orang Minang lah. Belajar dengan dia lah. Sampai sekarang. Resepi ni. Resepi orang Minang. Nanti Mak Tok nak ajak kau orang. Nak bagi resepi kat kau orang ni. Dekat sahabat-sahabat nak bagi resepi. Mi Korea. Mak Tok nak masak mi Korea. Dulu Mak Tok buka restoran, kedai makan. Mak Tok buka kedai makan, jadi orang Korea tu selalu ada datang makan. Jadi dia suruh Mak Tok masak. Dia yang ajar Mak Tok, nanti Mak Tok nak masak mi Korea. Sampai di sini dulu ya sahabat ya. Kita berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa ya sahabat-sahabat semua, share, subscribe, like, komen. Jangan lupa follow Mak Tok. Bye-bye.